nak? Ini shampoo uban. Okay. Yang ni yang mana rambut beruban, bila pakai ni sekali pakai rambut terus jadi hitam. Okay. Yang mana ada uban, okay, bila pakai ni korang dia terus jadi hitam. Ini shampoo berherba inai lebat. Okay. Nak tak korang? Siapa nak shampoo nak bagi harga terpelanting? Nak bagi harga terpelanting korang. Okay. Yang mana korang pakai ni korang, dia akan merawat dan melembutkan. Okay. Dia akan jadi warna hitam. Dalam korang dia ada herba tau. Dia ada apa? Dia ada cendawan, dia ada soporo, dia ada biji buah anggur, ekstrak punika, ekstrak teh bunga hijau, okey, dan juga bunga kekwa, dan juga dia ada akar beetroot, okey. Yes. Siapa nak shampoo ni? Pakai yang mana rambut beruban, bila pakai ni dia terus jadi hitam. So tak payah warnakan rambut. Yes, auto jadi hitam. Sekali shampoo je terus jadi hitam. Okey, yang ni tak perlu warnakan rambut. Pakai shampoo dia terus jadi hitam. Nak tak korang? Nak bagi harga terpelanting. Siapa nak? Siapa nak? Kita nak bagi harga shampoo hitam ni korang. Shampoo super lebat hitam. Nak ke tidak? Pakai terus hitam. Tak comot lah awak. Tak comot. Okay, nak? Okay, turunkan harga sekarang. Kita bagi harga RM23 saja. Okay. RM23. Kalau ambil combo RM40. Okay. Satu RM23. Ambil combo kita bagi RM40. Ini betul-betul korang. Ini ml dia 400 ml. Okay. So cara pakai dia korang. Dia akan bagi sarung tangan korang tahu. Dia akan bagi sarung tangan. So, you all pakai ni, ambil shampoo, you all gosok kat kepala. So, lepas tu, you all rambut korang yang putih tu, dia akan terus jadi hitam. Okay, harga dah turun. Okay, harga dah turun. Boleh-boleh untuk mak ayah kita korang. Okay, yang mana tak suka nampak uban. Kadang-kadang orang sekarang, zaman sekarang ni, orang muda pun beruban.